Cuba teka lagi, Mabel. Shabam! Oh, nanti. Maafkan saya. Shabam! Zombie? Ianya tak kelakarlah, Deeper. Saya bukan bergurau. Semuanya serba tak kena. Kesah darah, cara jalan. Dia tak pernah pun berkelip. Awak tak perasan semua tu ke? Mungkin dia berkelip bila mata awak berkelip. Mabel, ingat tak apa yang buku tu kata tentang Gravity Falls? Jangan percayakan sesiapa. Macam mana dengan saya, ha? Kenapa awak tak percayakan saya? Bebop. Mabel, dia akan makan otak awak. Deeper, dengar sini. Norman dan saya ada temu janji pukul 5 nanti. Dan saya akan pakai cantik-cantik dan dia pasti akan tertawan. Nanti. Dan saya tak akan benarkan kamu tapi- rosakkannya dengan konspirasi mengarut kamu tu. Apalah yang patut saya buat? Saya datang. Hey Norman, macam mana rupa saya? Berkilat. Saya tahu awak akan cakap macam tu. Betul kata Sus. Saya tak ada bukti yang kukuh. Saya rasa mungkin saya ni paranoid saja. Dan saya, nanti apa? Betul lah. Otak. Gerakan stand. Dan di sini kita ada batu yang nampak seperti muka. Batu yang nampak seperti muka. Bukankah nampak seperti batu? Bukan batu yang nampak seperti muka. Ianya muka ke? Ya memang batu yang nampak seperti muka. Nampak seperti Di muka? sini, gerakan stand. Untuk kali kelimanya, ia bukan muka sebenar. Akhirnya, kita bersendirian. Ya, bersendirian. Stand. Wendy. Saya nak pinjam troli golf untuk selamatkan adik saya dari zombie. Jangan terlanggar orang yang jalan kaki.